Saya dan rakan-rakan akan meneliti keputusan yang dibuat oleh lembaga disiplin dan kita akan mempertimbangkan tindakan selanjutnya, termasuklah sama ada untuk membuat rayuan atau tidak. Kami setakat ini, saya sendiri dan OIB Muhammad Faisal akan bercakap sekejap lagi, kekal istiqamah dalam perjuangan Bersatu. Dan Bersatu ini adalah parti yang kami bina, yang kita bina secara bersama dengan ahli-ahli di peringkat akar umbi, rakan-rakan ketua-ketua bahagian yang sebegitu ramai yang berkorban macam-macam benda untuk memperkukuhkan parti, membina parti daripada awal. Ia bukan milik peribadi. Jadi kami akan kekal setakat ini dan kita akan cuba untuk melalui proses dalaman parti. Apa yang kami minta daripada lembaga disiplin minggu lalu ialah untuk reconstitute keanggotaan beberapa ahli dalam lembaga disiplin, kerana ada dua daripada empat yang terlibat mempunyai conflict of interest ataupun konflik berkepentingan. Maknanya they are open to biases. So we demand them to be recused from the proceeding. Dan saya terus terang cakap kepada lembaga disiplin, kalau mereka boleh tukar keanggotaan ahli-ahli yang saya sebutkan tadi, hari itu juga saya boleh datang untuk dibicarakan. Jadi itu tak berlaku. Malah sewaktu kami dipanggil untuk berdepan dengan lembaga disiplin, pengadu, the accuser, wasn't there. So tell me, is this a gold standard of justice, natural justice?